Orang nak orang yang baik. Tahu tak? Nabi kata khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu yang beriman, yang paling baik dengan bininya. Bini dia jahat, dia baik juga. Bini dia maki, dia kata astagfirullah, dia tak maki lawan. Nah, bini dia melebeh, dia senyum je. Itu suami yang terbaik. Kenapa? Kerana dia bos, dia CEO. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami adalah CEO dalam rumah tangga. Orang pemimpin besar. Isteri dia kalau buat salah, betul dah layak dengan kedudukan dia. Kerana dia kurang. Tahu tak? Jadi tak perlu kejahatan itu daripada suami. Kalau yang jahat, yang tak betul, yang tak kena, yang tak molek itu daripada isteri, itu biasa. Nampak? Kerana dia dipimpin. Kita pemimpin. Ni pemimpin sendiri jahat. Tahu tak? Itu tak bagus.